Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali ke channel Hisham Football Talks. Hisham di sini seperti biasa untuk saya kongsikan update baru mengenai pasaran perpindahan pemain. Dan hari ini banyak benda yang nak dibincangkan, daripada bakat pemain muda, perpindahan yang sedang berjalan, isu pengurus dan macam-macam lagi. Jadi jom kita mulakan. Alright guys, kita terus masuk topik utama. Kita mulakan dengan satu pengesahan cerita yang boleh dikatakan official dan telah pun dilaporkan pada 2 minggu lepas. Minggu lepas, persetujuan telah pun dicapai di pihak pemain dan sekarang ia sudah pun selesai sepenuhnya antara kelab ke kelab. Yang pemain yang saya masukkan ialah Dro, pemain tengah dari Barcelona, bakal menyertai Paris Saint-Germain. Dan yes, ini adalah dia Almeida untuk pemain tersebut dan untuk perpindahan tersebut. Segala-galanya sudah pun dimutamatkan. Barcelona dan Paris Saint-Germain, mereka dah berbincang, dah negotiate dalam tempoh beberapa hari yang lalu. Kenapa? Sebab Dro ni dia mempunyai klausa perpasangan sekitar 6 juta. Bukan dia berpindah ke Paris Saint-Germain secara free agent, dia mempunyai klausa. Dan satu peluang besar untuk dapatkan bakat muda berusia 18 tahun daripada Barcelona, daripada produk La Masia. Tapi Paris Saint-Germain tak mahu rosakkan hubungan mereka dengan Barcelona. Kalau mereka terus aktifkan klausa perpasangan, ia boleh cipta ketegangan antara kelab ke kelab. Dalam kes ni, Dro sendiri yang mahu meninggalkan Barcelona dan mencari cabaran baru di dalam karier bola sepak beliau, dan beliau mahu mengembangkan karier bola sepak beliau. Dan Paris Saint-Germain pula memilih jalan secara profesional, berunding terus dengan Barca, bukan terus negotiate dengan pemain, iaitu maksud saya daripada pintu belakang. Akhirnya kedua-dua kelab bersetuju dengan yuran sekitar 8 juta euro. Jadi Paris Saint-Germain akan bayar tambahan bonus add-ons lebih kurang macam tu, lebih kurang dalam 2 juta kepada Barcelona. Semuanya telah pun selesai. Dario kini dibenarkan untuk terbang dan beliau akan menjalani ujian perubatan dalam tempoh 24 jam akan datang. Selepas itu dia akan menandatangani kontrak dan rasmi menjadi pemain Paris Saint-Germain. Dan untuk info hampa semua, apa yang saya baca, dia diwakili oleh Ivan de la Pena, bekas pemain tengah dan juga ejen kepada Luis Enrique. Jadi hubungan dengan Paris Saint-Germain ni boleh dikatakan sangat baik antara ejen dan juga kelab tersebut. Dan Luis Enrique sendiri terlibat dalam menerangkan projek kelab bersama Luis Campos. Paris Saint-Germain kini hanya menunggu masa untuk mengumumkan perpindahan Dro ke Paris Saint-Germain. Seterusnya guys, saya nak sentuh juga mengenai pemain tengah. Masih lagi pemain tengah, sebab memang banyak cerita yang sangat menarik. Dan Flamingo telah mengemukakan tawaran rasmi baru kepada West Ham untuk mendapatkan Luis Paqueta. Dan yuran nombor adalah sangat jelas, 41 juta euro. Bayaran tetap, tiada bonus, tiada add-ons, wang dijamin hanya 41 juta euro. West Ham sebenarnya mahu mengekatkan Paqueta sehingga hujung musim, tetapi pemain itu sendiri dah jelaskan pendirian beliau. Dia nak balik semula ke Flamingo, dia nak balik semula ke Brazil. Jadi ini bukan isu Paqueta tak gembira di West Ham, tapi lebih kepada keinginan yang sangat kuat untuk kembali ke kelab lamanya. Sekarang perkara yang sedang dirundingkan ialah struktur bayaran. Berapa lama tempoh pembayaran akan dibuat, mungkin dalam sebulan 2 ataupun mungkin setahun ataupun 2 tahun. Dan yang apa yang saya faham, rundingan masih lagi berjalan, tapi 41 juta euro memang dah ada atas meja West Ham. Dan ini adalah satu cerita yang wajib kita ikuti dalam tempoh beberapa hari akan datang. Kita kembali ke Barcelona yang memang sangat sibuk dengan projek-projek bakat-bakat muda seperti yang saya sebut sebelum ni. Tavares dari Novis, Pacifico dari Uruguay, Oyston dari Young Boys dan juga Hamza sebagai penyerang baru. Semuanya sedang berunding dan duduk tengah negotiate sekarang dengan Barca. Dalam masa yang sama, selain pada mendapatkan bakat-bakat muda, Barcelona juga turut fokus untuk pembaharuan kontrak baru pemain yang sedia ada. Deco sedang mempercepatkan rundingan untuk Fermin Lopez, dan minggu depan boleh jadi minggu yang penting untuk mencapai persetujuan secara lisan. Kenapa? Perbincangan kontrak baru dengan Fermin Lopez ni boleh katakan sangat penting. Sebab first, apa yang saya nak kata, Chelsea memang mahukan Fermin Lopez. Saya rasa hampa semua pun tahu, pada last summer Chelsea is all out untuk mendapatkan Fermin Lopez pada jendela perpindahan yang lepas. Tapi pemain itu kekal, Barcelona tak melepaskan dia. Mereka anggap dia bakat yang sangat istimewa, dan tawaran gaji yang dibentangkan adalah sangat-sangat besar dan lumayan. Barcelona tolak, tapi sekarang mereka mahu pastikan Fermin diberikan kontrak yang setimpal. Kedua, prestasi Fermin pada musim ini memang sangat luar biasa. 20 sumbangan gol, assist setakat ini dengan gol dan juga
bantuan yang boleh dikatakan bantuanku hampir setiap minggu lah. Dia assist bola untuk pemain-pemain attacking Barcelona. Dan Barcelona pun percaya yang dia adalah salah satu pemain tengah muda terbaik dunia sekarang, dan mereka mahu memberi kontrak yang mencerminkan status beliau. Rudiger sudah berada di peringkat akhir, cuma beberapa butiran kecil saja lagi yang harus diselesaikan. Dua cerita terakhir guys. Pertama, Jeremy Jacquet. Chelsea ada datang ke Rennes kira-kira 10 hari yang lepas yang saya kongsikan. Tapi Rennes tetap dengan pendirian mereka mahu mengekalkan pemain ini untuk bulan Januari. Kecuali Chelsea mai dan membuat tawaran lebih kurang 65 hingga 70 juta. Tapi Chelsea hanya menilai harga pemain tersebut hanya sekitar 40-50 juta euro. Rennes tegas 65-70 Januari dia boleh tinggalkan Rennes. Jadi buat masa ini tidak sebarang persetujuan, namun ada kemungkinan untuk mencapai perjanjian sekarang dan hanya lengkapkan perpindahan pada musim panas. Jadi Chelsea masih berminat, Liverpool turut memantau, dan Bayern seriously attacking untuk mendapatkan pemain tersebut. Jeremy Jacquet, pemain pertahanan yang sangat berbakat ketika ini, salah satu wonderkid di League One, dan ini akan menjadi satu perebutan besar antara kelab-kelab besar Eropah untuk mendapatkan Jeremy Jacquet. Okay, sekali ramai yang tanya tentang kabarnya Liverpool dan Xabi Alonso. Setakat ini saya tak tahu sebarang perbincangan rasmi antara Liverpool dan Xabi Alonso atau wakilnya, dan saya ada baca beberapa sumber tiruan dan jurnalis-jurnalis yang boleh dipercayai, tiada apa-apa yang dimention lagi pasal Xabi Alonso. Apa yang jelas, sejak Xabi berpisah dengan Real Madrid, dia mahu kembali menjadi pengurus secepat mungkin. Dia tak mau berehat lama. Liverpool memang meminati Xabi Alonso, tapi meminati tidak bermaksud Rudiger sudah pun bermula. Dan saya juga ada terbaca mengatakan bahawa Liverpool telah membuat perbincangan dengan Xabi Alonso, telah menelpon Xabi Alonso, tapi setakat ini tak ada apa-apa lagi. Buat masa ni tiada apa yang konkret lagi mengenai Xabi Alonso dan juga Liverpool. Jadi guys, kongsikan pendapat hampa di ruangan komen di bawah. Daro ke Paris Saint-Germain, Paqueta akan ke Flamengo, Jacquet dan juga Xabi Alonso. Jangan lupa subscribe, aktifkan loceng notifikasi, sebab saya pasti minggu ni akan menjadi minggu yang sangat-sangat sibuk mengenai cerita perpindahan. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.